markah ni rendah. So saya rasa better awak drop je lah subjek saya ni. Tak ada harapan dah awak nak lulus. Tapi saya dah stay up dah. Saya dah buat macam-macam dah untuk saya subjek ni. Tak ada cara lain ke sih? Cara tu ada, tapi bukan cara formal lah. Awak faham lah. Bukan cara formal. Masa saya take kopi ke? Alah, pandai-pandai awak lah. Awak nak lulus kan? Ya, korang dah makan kan? Tidak makan dah. Dah makan dah tadi kat cafe. Asal muka kau cecak semacam je? Asal tu? Kau ingat tak aku ada satu subjek yang markah aku rendah tu? Tadi aku jumpa puasa. Lepas tu saya suruh aku drop. Tapi aku macam tak nak drop. Dah minggu ke berapa ni kan? Kena bayar lah kiranya. Lepas tu saya kata ada satu cara je kalau nak bagi aku lulus ataupun dapat A. Tapi tu lah dia suruh aku bagi beli kopi lah. Kau bagi tak? Aku pun kena fikir gitu nak bagi ke tak sebenarnya. Sis lah. Rasa buat macam tu? Ya, sumpah tu. Tak steady tu. Macam tu kita dia jumpa dia, kita acah-acah buat kan. Acah-acah bagi duit kopi ke apa kan. Boleh tak? Yang lepas tu aku rekod. Boleh. Ngam boleh. Lagi biasa. Kau jangan record kat tu. Robin. Tu Okey. bukti Robin. Boleh. Aku dah standby. Aduh. Cik, saya pun ada masalah sama lah macam kawan saya, cik. Sebab Awak pun ada masalah yang sama. ya, markah saya pun rendah, cik. Macam mana lah, cik? Kalau awak nak lulus juga, awak faham-faham lah ya. Bagi saya semangat sikit ke. Saya ada Semangat. cara lain dah. Macam ni ke cik? Macam ni lah. Nanti saya luluskan markah kamu Okey, baik, cik. Baik, terima kasih. Sama. Selamat petang tuan. Selamat petang. Saya nak buat aduan tentang hasil saya tuan yang minta duit kopi. Ni evidence dia. Ini bukti tokoh kan. Nanti boleh buat tindakan daripada pihak kami. Bye-bye. Terima kasih. Siapa awak ni? Saya ni daripada SPRM. Saya dapat Ke sini. Ya, saya datang sini saya dapat aduan daripada pelajar kami yang telah memberi suapan. Suapan apa pula Duit kopi, bos. Saya tak ada ambil pun duit kopi ni. Ya, Saya loh. integriti punya orang. Ya, saya dapat dua bukti pun kukuh kan. Macam mana? Rasuah membawa pada. Itulah slogan kata yang sering kita dengar mengenai rasuah. Jangan sesekali menyalahgunakan kuasa atau kedudukan untuk kepentingan diri sendiri. Rasuah, walaupun ia nampak kecil seperti duit kopi, tetapi ia tetap satu jenayah yang boleh mencemarkan integriti dan maruah diri. Oleh itu, sama-samalah kita dalam membantaras budaya rasuah, terutama dalam institusi yang sepatutnya mendidik dan membentuk nilai-nilai murni. Sekian daripada saya. Terima kasih.